Salam bro, salam. Boleh cerita orang atas Palu perkembangan terkini Al-Hashir 897. Terkini, okey. Hamba cerita, lagu cerita perkembangan terkini di kampung Atas Palu di Kota Baru. Tahukah anda? Penduduk di sana diarahkan berpindah dalam keadaan tergesa-gesa. Penduduk di sana diberikan duit sebanyak RM500 untuk sewa van ataupun apa-apa kenderaan 4x4 untuk segera berpindah. Dan sebagainya 500 diberi selepas itu. Dan penduduk tersebut telah pun bawa kes ni ke mahkamah. Walaupun tak selesai lagi di mahkamah, penduduk tersebut juga telah pun dipaksa untuk keluar daripada rumah perkampungan Atas Palu. Seolah-olah esok lusa dah nak buat pembangunan di kampung Atas Palu. Setelah 2 tahun, hampir 3 tahun isu ini berlaku, akhirnya sejumlah lebih 60 penduduk kampung Atas Palu dipindahkan. Dan mereka diberi 500 dan juga 1000. Walaupun dijanjikan oleh almarhum Tun Guni Aziz apartmen, tetapi janji itu tidak ditunaikan oleh kerajaan terdahulu. Kita tidak menyalahkan almarhum Tun Guni Aziz, tetapi kita bukan menyalahkan, kita nak membuka pekong, nak menunjukkan kepada dunia betapa teruknya pimpinan PAS ini. Dan perkembangan terkini, kalau kita pergi dekat kampung Atas Palu yang ni bersebelahan dengan Masjid Muhammadi, kata mocik yang ambil jumpa di kampung tersebut baru 2 minggu lepas, kata rimah pun ada dalam ni, gajah pun ada dalam ni. Dia merujuk kepada naik hutan tu. Hamba tak tahu apakah sebab dia halau tergesa-gesa rakyat kampung Atas Palu. Akhirnya hari ni tidak ada pembangunan. Kampung sebelah tertanya-tanya, apakah pembangunan yang nak dibuat? Ada kata nak buat apartmen, ada kata nak buat tamik, ada kata nak buat tamik air. Tetapi hari ni yang ada rock. Rock tu semak dan samun. Ada ular, ada macam-macam binatang dalam tu, di mana PKK tidak membuat apa-apa pembangunan. Mungkin inilah yang dikatakan oleh Datuk Muhammad Amar sengaja melambatkan pembangunan, tetapi cepatnya menghalau rakyat, di mana penduduk kampung Atas Palu tu telah pun duduk di situ sebelum merdeka lagi. Sama ada mereka tidak ada perancangan atau mereka hanya merancang untuk menghalau penduduk semata-mata, tetapi perancangan pada kampung tersebut tidak buat. Orang kampung tertanya-tanya, kita tertanya-tanya, rock ni sebenarnya nak buat apa? Apakah tujuan yang kamu tergesa-gesa menghalau penduduk kampung Palu? Akhirnya ini tidak ada apa-apa pembangunan. Pembangunan apakah yang nak dibuat? Kalau betul nak pembangunan, buatlah, kita tak ada masalah. Pun begitu kita juga tertanya-tanya, adakah kampung itu ataupun tanah itu PKK telah jual kepada swasta? Adakah PKK bila dapat nama di mana sebelum ni tanah itu adalah Rizak Sungai, ini bukan tudah, ini tanya, adakah dia jual kepada mana-mana swasta ataupun apa yang berlaku? Kita memerlukan jawapan. Kita memerlukan jawapan, kenapakah penduduk kampung Atas Palu dihalau dengan segera, konon-konon seolah-olah pembangunan nak dibuat dengan segera, tetapi sampai kali ini tidak ada apa-apa signboard dan hari ini penuh dengan semak dan samun. Itu yang menjadi persoalan kita. Terima kasih Al-Hashir 897 yang bertanyakan tentang soalan ini.